Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau anda tengah fikir nak bercuti di mana, cuti sekolah ni ataupun pada hujung tahun nanti, saya rasa salah satu tempat yang menarik adalah Pulau Redang di Terengganu. Memang adalah tempat yang wajib masuk dalam wishlist anda. Ramai orang ingat Redang ni mahal. Memanglah mahal kalau silap pilih. Kena pandai-pandai nak cari. Buat research, berbaloi. Dalam video ni, saya nak kongsi 5 perkara yang best di Pulau Redang. Maklumlah, baru saja pergi ke Pulau Redang ni. Nombor 1, air laut dia cantik. Memang jernih. Berbezalah kalau nak bandingkan di Melaka. Warna dia tu, warna air dia biru kehijauan. Kita tengok depan mata, nampak macam wallpaper komputer. Tepi pantai pun boleh nampak ikan kecil berenang. Tapi kena pandai pilih masa. Kalau silap pilih masa, dapat obor-obor. Sebab itulah ramai yang buat konten kat Pulau Redang tu. Memang cantik. Nombor 2, boleh snorkeling. Memang syok tengok ikan-ikan. Kalau kena waktunya boleh tengok penyu tau. Ini adalah sikit trauma snorkeling. Tapi yang mana pandai, yang mana berani tu, boleh je sebab pakai jaket. Dan ada package yang diberikan. Boleh naik bot sampai ke tempat-tempat koral. Bukan selalu kita boleh tengok. Nombor 3, suasana yang tenang dan sesuai untuk healing. Yelah kan, seharian dekat bandar, dekat pejabat mengadap kerja. Inilah masa untuk bercuti, menenangkan. Alam boleh dengar bunyi ombak, boleh tengok tupai melompat-lompat. Dan kadang-kadang boleh juga tengok monyet sedang bercanda-canda. Memang sesuai lah kalau nak healing-healing. Nombor 4, suasana malam. Mula-mula dulu pergi ingatkan malam sunyi, tapi rupanya malam ada ceritanya. Dekat kawasan Pulau Redang tu ada kafe-kafe yang dibuka. Bolehlah mengeteh ke, mengopi ke. Cuma harga dia lebih sikit lah daripada harga kat darat kan. Tapi syok lah juga, sambil minum kopi, sambil tengok ombak. Lepas tu ada basker menyanyi gitar. Seronok dengan basker-basker menyanyi. Suara dia sedap lah. Bukan macam suara saya. Nombor 5, suasana dan experience ataupun pengalaman. Pengalaman naik bot yang jauh daripada JT di Kuala Terengganu sampai ke Pulau Redang, yang mengambil masa 1 jam lebih. Dekat situ siapa yang mabuk laut bolehlah muntah. Tapi yang mana gagah perkasa bolehlah keluar untuk melihat kawasan laut. Kalau waktu bagus memang seronok, tapi kalau tak bagus melambung kita. Dan mesti ada banyak benda-benda yang menarik boleh diingat. Tak lupa juga kat situ banyak resort. Anda sendiri boleh pilih mana-mana resort mengikut kemampuan kita. Makanan dia pun sedap-sedap. Itulah dia 5 sebab kenapa anda mesti jadikan Pulau Redang sebagai salah satu tempat percutian yang diimpikan. Pergilah melawat di Malaysia. Memang banyak tempat-tempat yang menarik. Yang ada pengalaman bercuti di Pulau Redang, komen sikit. Saya pun first time hari tu. Memang best. Yang mana belum subscribe lagi, subscribe dan komen video ni. Saya Zulzarizi.